Okey, Azam Baki koyak tuan-tuan Azam Baki koyak. Kenapa dia koyak? Sebab dia mengajuk. Dia kata dia letak jawatan bukan sebab dia lembab. Dia letak jawatan kerana dia mengajuk dengan Rafizi yang menyatakan bahawa Rafizi tak nak dia pegang jawatan tersebut. Mungkin pada tahun depan saya akan tamat perkhidmatan saya. Dah 3 kali sambung, orang pun dah tak suka dengan saya dah. Jadi Rafizi pun tak suka dengan saya. Dia kata jangan sambung Azam Baki dan sebagainya. Tak apa, siapa-siapa pun mengambil tempat di sini, itu tak penting. Dia perlu meneruskan agenda dalam isu meningkatkan integriti, mempromosikan tata kelola dan juga menguatkuasakan undang-undang rasuah tanpa without fear or favour. Without fear or favour, dia kata. Okey, dia macam ni lah tuan-tuan. Tak perlu pun Azam Baki cakap yang tu. Siapa-siapa jadi KP SPRM pun nak akan buat tanpa fear atau favour. Itu kita, it goes without question kot. Benda itu it goes without question. Saya buat hashtag, saya buat pertanyaan hari ni kan. Saya tanya, adakah Azam Baki ni apa orang kata tak teruskan sebab dia lembab, tak meneruskan dia punya, tak diteruskan dia punya itu sebab dia lembab, ataupun sebab dia kata Rafizi tak suka. Now, kalau orang tu ada integriti dan ada kekuatan, dia sama ada ahli parlimen suka tak suka kat dia, itu irrelevant. Sebab yang meneruskan sama ada menyambung dia untuk nak terus menjadi seorang KP SPRM itu bukan Rafizi kan? Bukan Rafizi, bukan Hasan Karim, bukan siapa-siapa lah, bukan orang-orang lain tersebut. Yang akan menyambung beliau menjadi seorang KP SPRM adalah Perdana Menteri. So dalam situasi ini, yang dia kena concern bukan suka tak suka Rafizi tu, sepatutnya suka tak suka Perdana Menteri. So adakah dia nak menyatakan bahawa kerana desakan Rafizi lah dia letak jawatan? Kalau macam tu cepat sangatlah koyak dia kan, cepat sangatlah koyak dia. Adakah kerana dia menyatakan bahawa dia selama ini menjalankan tugas dengan baik? Tak juga. Saya mempersoalkan banyak perkara sebenarnya. Banyak perkara kita persoalkan. Perkara yang paling besar antaranya adalah tentang bagaimana kes Samsul Iskandar mengambil masa lebih kurang 1 minggu tangkap dakwa tuan-tuan. Tangkap serbu dakwa. Serbu tangkap dakwa. Video, serbu tangkap dakwa. 1 minggu. Very efficient. Itulah bagus. Tetapi yang beliau melibatkan ahli-ahli politik di Sabah, kita kata bukan setakat tak boleh tangkap, tidak ditangkap, tidak diserbu, tidak ditahan, yalah mungkin disoal siasat oleh SPRM, tetapi tidak ditahan, tidak ada pendakwaan. Daripada 8 hanya 2 yang didakwa, berbelas nama keluar hanya 2 yang didakwa. So bagaimana dia sangat efisien dalam menangkap satu video yang tak ada muka Samsul langsung. Malah duit-duit tu kalau saya tunjuk research semua menuju kepada Sofia Rini. Adalah satu WhatsApp daripada Samsul kepada apa orang kata, kepada Albert Tay. Okey, itu je. Yang ni terus tangkap, terus dakwa, serbu rumah, buat macam style Anwar kena tangkap dahulu. Okey, habis. Tapi bila melibatkan Sabah tak ada. Kan, bila melibatkan Sabah senyap. Tapi kalau kita letak weightage pemberat kepada Samsul Iskandar sebagai satu satu benchmark, kenapa kita rasa kita patut tangkap ahli politik yang menerima rasuah walaupun muka dia tak nampak, maka yang don adun Sabah lagilah kita kena tangkap. Sebaliknya, bukan setakat mereka tak kena tangkap, siap boleh bertanding, siap menang lagi tuan-tuan. Siap boleh bertanding, siap menang lagi. Aduh. Jadi bila dia berucap hari ni, dia nak main sentimen. Oh, ini sebab Rafizi tak suka saya ni. Bukan sebab saya tak bagus. Rafizi yang tak suka saya. Rafizi tak suka. Apa kena mengena Rafizi suka tak suka engkau? Lantak dia lah. Kalau engkau perform, kalau Perdana Menteri rasa kau, kalau rakyat rasa kau perform, kau teruskan, tak teruskan, itu tak ada masalah. Tapi saya nak bagi satu, itu sebenarnya satu hint. Memang dia tak akan disambung next year. Kenapa dia tak disambung next year tuan-tuan? Anwar Ibrahim dah sedar, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah sedar low hanging fruits yang dia kena pancung. Kan, sebenarnya kesilapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah meneruskan kontrak Azam Baki. Itu sebenarnya kesilapan pertama. Apabila dia meneruskan kontrak Azam Baki, itu adalah kesilapan pertama. Kita ada satu gambar tahun 2020, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Wan Azizah, lepas tu Fahim Fazil, ramai lagi pimpinan di belakang dia, tangkap Azam Baki. Tangkap Azam Baki. Tapi bila kita memerintah, kita lantik dia. Kenapa? Saya masa dia awal dilantik tu, saya masih lagi nak bagi apa orang kata, macam mana nak kata perkataan tu, nak bagi lagi
sangkaan baik kepada Perdana Menteri lah. Tapi lepas dia sambung kali kedua, sambung kali ketiga, 3 kali sambungan tuan-tuan. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, 3 kali sambungan. Kali ni nak masuk kali keempat, saya rasa melampau lah. Okey, katakanlah Azam Baki keluar, siapa yang layak sebenarnya kalau nak dilantik? Saya rasa kalau nak dilantik, tak tahulah boleh ke tidak. Tuan-tuan, bagi saya kita lantik Pok Nick ni, dia tu nama panggilan dia. Dia adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk menyiasat kes SRC sehingga tertangkapnya Najib di dalam kes SRC dahulu. Dia antara orang yang dipencenkan awal, bukanlah pencen awal, ialah lebih kurang macam tak diteruskan kontrak. Sebaliknya Azam Baki yang dinaikkan, padahal dia yang paling layak. Kenapa? Sebab kalau dia naik, ramai kena tuan-tuan. Dia ni without fear atau favor. Saya pernah interview dia. Dia pernah cerita pada saya, dia pernah dapat peluru hidup tau, ugutan, kerana dia menyiasat kes Najib. Dan akhirnya siasatan dia itu menyebabkan Najib masuk ke dalam untuk kes SRC 40 lebih juta. Orang macam ni sepatutnya kita lantik without fear of favor. Pada masa itu dia berada di dalam kerajaan Najib. Dia adalah ketua BOK, Biro Operasi Khas. Biro Operasi Khas yang untuk menyiasat apa orang kata yang kes-kes high profile lah. Kan, kes-kes high profile, yang ni adalah orang yang sepatutnya kita lantik. Tapi sebaliknya dia disuruh pencen awal ataupun dia disuruh pencen tak disambung kontrak. Sebaliknya Azam Baki dilantik. Yes, Pok Nick, betul. Pok Nick nama dia. Tak ada nama betul apa, Datuk Bakri mana? Kan, apalah nama dia kan. Dia itulah dia. Sepatutnya saya rasa kalau nak lantik, Datuk Perdana Menteri kena lantik dia. Tapi soalan dia, berani ke Perdana Menteri? Orang macam ni berani ke? Sebab dia without fear atau favor tuan-tuan. Bayangkan zaman Najib yang sampai orang kena simen tu, dia sampai peluru hidup dapat kat rumah dia. Kan, sampai macam tu sekali. Berani dia. Kan, berani dia. Kan, berani dia. Suhaili paling lain. Suhaili tu polis, dia bukan SPRM. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi dia polis. Dia kalau dia tak lama dengan SPRM, dia tak faham budaya SPRM macam mana. Polis lah. Bagi dia Suhaili tu kalau nak lantik KPM, Ketua Polis Negara KPN boleh. Kan, tapi kalau SPRM, dia kena lantik orang SPRM. Kan, bagi saya kena lantik orang SPRM baru dia jadi. Baru dia jadi. Sebab bagi saya Azam Baki ni akhirnya dia telah damage a lot sebenarnya. Image kerajaan negara kita ni, negara kita ni telah di-damage banyak. Telah di-damage banyak. Disebabkan oleh Azam Baki. Next year kalau dia teruskan juga Azam Baki, that's it, kita akan hilang banyak kepercayaan pengundi, base pengundi kita sendiri. Kan, base pengundi kita sendiri. Alright. So Azam Baki kan, sebab Rafizi kan tak ada kena-mengena dengan Rafizi lah kan. Engkau tak ada kena-mengena dengan Rafizi, tak ada. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kalau rasa macam layak untuk nak, dia kelayakan itu kita lihat kepada rekod dia lah. Kalau rekod dia layak, bagus, dia nampak kita telus dan sebagainya, tak ada masalah. Tuan-tuan ingat tak dulu kenapa kita nak tangkap Azam Baki? Tuan-tuan ingat tak kenapa kita nak tangkap Azam Baki? Sebab pada masa itu dia terpalit dengan skandal yang dia ada share adik dia ke atau dia macam mana lah, tapi nama dia ada dalam share. Kan, dia ada share dalam tu. So kita tengoklah next year, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan Azam Baki, dia akan jadi masalah kepada image dia. Ataupun dia lantik orang lain berbanding Azam Baki, tetapi orang itu lebih kurang sama macam Azam Baki, masalah kita. Masalah. Kan? Tak, jangan tuan-tuan, dia macam ni. Azam Baki ni bukan orang jahat. Kita kena faham tu, beza Dia bukanlah orang jahat yang kena masuk penjara, bukan. Kita kena faham benda itu. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga adalah orang yang bertanggungjawab mencemarkan imej reformasi yang ada dalam negara kita. Faham tak? Saya tak tahulah kalau tuan-tuan tak faham ke apa ke dengan apa yang saya masukkan tersebut. Kan? Tapi gambarnya ada. Kan gambarnya ada. Banyak, tuan-tuan boleh cari sendirilah gambar berkenaan dengan bagaimana ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan demonstrasi dan sebagainya. Kita sendiri boleh nampak perkara tersebut. So, akhirnya Azam Baki Azam Baki kita kata kan, boleh kena tangkap. Boleh tak kena tangkap Azam Baki tuan-tuan? Boleh, possible. Sebab tu saya kata selepas ini kita nak tengok. Saya tertarik juga, saya baru terfikir tadi, adakah
dakwaan Azam Baki tu, kenyataan Azam Baki itu kenyataan yang more kepada nak simpati ke, ataupun kenyataan nak bagi tahu Perdana Menteri, janganlah pecat saya, teruskanlah kontrak saya, janganlah buang saya hanya kerana Rafizi kata tak suka saya. Adakah macam tu? Dia macam appeal macam tu tau. Saya nampak macam seolah-olah macam tu lah kan, nak teruskan. Tapi kalau Perdana Menteri teruskan juga, tuan-tuan, bagi saya that's it lah kan, habislah reputasi Perdana Menteri kita. Baik,